Aku sebenarnya guys, dekat Pekan Taiping ni ada satu kedai popiah basah tau dekat Medan Selera Lama. Tapi aku pergi tadi tutup, dia tak buka. Jadi aku sekarang ni tengah nak cari tempat minum yang orang kata boleh basahkan tekak lah. Lepas tu kalau dapat cendol tu dapat cendol lah kan. Kalau tak, kita pergi, kita minum je lah apa yang ada. So jom. Ni laksa. Sedap. Yang ni mie rebus ayam. Puap kan? Tak ada rasa pedas. Lulus.